Waktu floss ni selalu aku bawa pergi mana-mana sebab sebenarnya ni sangat penting untuk aku sebab aku pakai braces. Nampak korang nampak je kecil macam ni. Dia boleh jadi panjang. So bawah ni korang boleh isi air lah. Nak isi air dia melalui atas ni. Korang just buka je boleh isi air atas ni. Dan untuk bawah ni pula tempat dia buang air. So kat depan ni pula korang boleh tukar lah. Korang nak laju ke, nak kuat ke, nak tembak-tembak ke. Lagi satu, dia tembak pun tak sakit air dia. Dan dia bagi korang juga 4 nozzle ni. Untuk korang nak pakai mana. Dia ada berus sini, ada muncung tajam sini satu. Dan ni juga dia bagi type C untuk korang cas. Dan benda ni memang sentiasa ada dalam beg aku. Sebab kadang-kadang aku malas nak floss guna floss gigi yang ada tali kecongkir tu kan. So benda ni sangat cepat senang nak guna tu, just tembak je. So benda ni murah. Untuk kepentingan menjaga kebersihan gigi kau, braces kau, kau kena ada satu ni wajib. So mana korang nak dapatkan, tekan beg aku ni sekarang.